Okey, Assalamualaikum. Hari ni ada customer call minta tolong tengok pagar. Cuba abang tengok pagar dia bang. Ni okey bang. Patah bang, tercabut. Patah terus. Patah. Dekat handset dia. Okey, sebab apa dia patah dia bang? Sebab apa dia patah? Disebabkan besi ni bang. Okey. Nah, disebabkan patah handset dia sebab ni bang. Ini besi ni teratuk sini bang. Di telanggar sini bang. Di telanggar sini 40 kali, 50 kali handset tu mesti akan patah. Sama yang bawah ni. Tengok yang bawah ni. Tak teruk abang. Tak teruk. Sepatutnya yang buat pagar ni sepatutnya dia kena fikir. Sepatutnya dia kena taruh lah satu plate bar. Sini satu plate bar. Besi tak kisah, besi yang 1.0 ke 1.2 ke tak ada masalah. Dah siap besi ni, dah siap pagar ni, taruh satu plate bar. Yang mana ada pagar yang biasa pagar ni terlanggar tembok pagar ni. Letak satu plate bar kat sini, satu lagi letak plate bar kat sini, satu. Bila teratuk sini, taklah rosakkan benda ni. Handset pintu tu. Barulah tak rosak benda ni. Taruh sini satu. Sini pun mesti teratuk ni kat sini ni. Taruh sini satu angle bar. Dekat sini satu angle bar. Sini ada kemek apa kemek. Teratuk ni, teratuk sini. 30-40 kali teratuk, patah ni. Besi ni bukannya besi tebal pun ni. Ni besi 1.0 je ni. Oh, jeng. Okey, apa-apa kita berbetulkan. Kita repair lah mana yang boleh. Janji pintu pagar ni boleh buka, boleh tutup sedia kala. Nak tahu plate bar dia bang, yang saya cakap plate bar untuk letak kat sini bang. Kejap saya tunjuk bang. Ni plate bar bang. Dia plate bar ni panjang bang. Dia 19 kaki. Tapi saya dah potong dah plate bar ni. Plate bar ni letak kat sini. Ni plate bar ni letak kat sini. Bila teratuk ke sini, mana tak adalah rosak sangat pintu pagar ni. Mana kukuh lah kali letak besi ni. Ini kata plate bar. Letak plate bar ni satu. Kalau tak langgar benda ni, tak perlu lah letak plate bar ni. Kalau langgar, letaklah plate bar ni. Itu je. Bukan susah sangat pun. Satu keping, dua keping, tiga keping, 4 keping. Sekeping ni boleh potong dua. Boleh pakai satu. Atas satu, bawah satu. Kan senang. Beli rumah mahal tapi pintu pagar tak ada kualiti. Aduh, jeng Memang saya tak suka lah macam ni. Oh, jeng. Apa-apa nanti dah siap saya update video dia. Okey, salam. Kita buat macam ni. Ni kita buat tanpa flat bar. 1, 2 kat sana. Yang ni memang dah lubang besar. Memang dah tak boleh pakai dah. Nak tapar flat bar pun tak boleh. Kita tukar yang baru. Macam ni. Kita masuk yang baru. Yang lama ni, yang ni buang. Kita tukar macam ni. Siap nanti saya update balik video dia. Okay, Assalamualaikum. Okey, ni yang lama. Memang betul-betul nipis lah ini besi. Ini 1.0 ni. 1.0 mm ni. Ini menipis 1.0 mm. Sekarang saya dah tukar yang baru. Okey, saya tukar ni seketul. Yang ini 1.2 ini tebal dia, tinah dia 1.2. Yang ini tinah dia 1.0. Yang ini pun sama lah, 1.0 semua. Semua pagar ni, semua pagar ni 1.0. Bukan 1.2. Ini saya tukar ni untuk 1.2 sebab dia hanger lah. Sebab dia dah ada efek. Jadi saya kena pakai yang tebal sikit lah. Jadi kena pakai yang tebal yang 1.2. Kalau boleh lah, siapa nak buat pagar. Ini cadangan saya lah. Sebab saya pun buat kerja-kerja besi juga. Okey. Kalau boleh bikai ni terus bikai saja, bingkai.
Okey, bingkai kalau boleh pakai yang tebal sikit lah. 1.6 ke 1.2 ke. Yang ini yang aksesori ni. Aksesori ni kalau boleh baru pakai yang 1.0. Yang untuk bingkai ni kalau boleh pakai yang tebal. Yang tebal. Baru ada kualiti buat pagar. Satu, saya tahu harga besi mahal sekarang ni. Okey, memang tak dinafikan, memang harga besi memang mahal. Tapi kalau buat besi untuk yang 1.3, 1.6 kan, sekurang-kurangnya customer tengok, oh ini bagus, ada kualiti. Tak apa, yang ni tak apa. Kalau nak pakai 1.0 pun tak ada hal. Yang ni 1.0 tak ada hal. Yang ini kalau boleh pakailah 1.2 ataupun 1.6. Paling-paling murah pun 1.2 lah. Okey, 1.2 pun cantik dah 1.2. Kalau saya pakai 1.6. Kalau lagi tebal saya pakai. Kalau ada 4.0 mm, 4.0 mm saya pakai. Sebab saya dapat harga besi tempat saya. Saya dah biasa lah ambil besi dekat dengan kat kilang. Memang saya dapat harga murah je. Saya ni pun tolong je. Orang minta tolong, kita tolong. Kalau boleh macam tu lah. Ni cadangan saya lah atas. Siapa yang tengok video ni, dia rasa macam tak puas hati kan ni main kondeng ni. Saya minta maaf lah deh. Saya cakap benda yang betul. Kalau boleh pakailah tebal sikit yang ni. Yang ni tak apa nak pakai 1.0. Yang ni je minta tolong pakai tebal. Okey, itu saja. Okey, Assalamualaikum. Okey, semua dah settle. Itu bagus dah settle. Siap cat lagi. Okey. Okay, janji pintu pagar boleh buka. Janji pintu pagar boleh tutup. Kau. Ni function dia bila kita apa ni? Angle bar. Ni function dia angle bar ni. Tengok itu tutup. Okey, ni tak tutup. Tu. Ni angle bar dia. Nampak tak? Itu function dia. Nampak tak? Itulah function dia bila kita buat angle bar ni. Tapi secantiknya angle bar ni kalau boleh panjang pas sini. Ni sampai ke hujung. Okey, ni angle bar dia. Dia akan terkatup dengan angle bar. Tapi semoleknya angle bar ni daripada sini ke sini sampai ke hujung sana. Skeping. Sampai daripada sana sampai ke sini. Lagi bagus. Tapi sepatutnya tak perlu kalau pakai angle bar. Kalau pakai dah benda olon ni pakai yang tebal punya. Ni masih backup biasalah repair kan. Repair standard lah. Repair. Kalau tak repair ni kena tukar habis sepatang. Besi tak cukup. Besi yang mana ada kat rumah je ni. Bawa. Ni emergency, pintu pagar tak boleh buka. Jatuh takut kena jatuh atas kereta. Atas kereta apa takut jatuh atas baby, jatuh atas apa ni? Budak-budak ke, itu buka-buka pintu jatuh. Atas kereta tak apa lagi. Kereta boleh beli. Tapi jatuh atas baby lah. Jadi kita buat yang ni dulu lah, temporary dulu. Tapi ni pun okey, dah boleh pakai dah ni. Tak ada apa-apa masalah. Okey, itu sajalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.